Abang minta maaf banyak-banyak dekat ayah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Abang kuat markah ayah. Walaupun tu betul, abang minta maaf ya. Ayah sentiasa memaafkan anak-anak ayah dan sentiasa mendoakan anak-anak ayah berjaya dunia akhirat. InsyaAllah ya. Abang janji dengan ayah. Abang tak akan jadi macam ayah. Abang minta maaf ya. Nak duit raya ya. Ingat duit raya. Ya. Abang jangan tunjuk sangat. Ni je ke ya? Tak apalah ya. Tak apalah. Itu je yang ayah mampu nak. Yelah ya. Adik mana adik? Adik? Adik, mai abang dah siap dah ni. Ayah, adik pergi beli yoyo tadi ha. Sempat lagi tu. Abang dah ke? Dah, abang dah siap dah. Adik pula cepat. Ayah, adik nak minta maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Minta halal dunia akhirat. Nak duit raya ayah. Sebelum ayah bagi duit raya, ayah nak tanya. Tanya apa ayah? Buku album ayah kat mana? Buku handphone ayah adik dah tak nampak lama dah. Abang cakap adik yang ambil. Apa ni ya? Mai petik-petik ni ya. Ha. Adik ada nampak dekat dalam toilet. Dalam toilet. Ha. Abang? Apa ya? Tanya adik lah. Siapa yang pakai? Tak tahu. Adik nampak dekat dalam toilet. Dah jumpa buku album? Okey dah tu. Ayah maafkan. Ni duit raya adik Tak dapat RM1 abang. Ayah, kawan-kawan adik dah tunggu dekat depan rumah tu. Adik nak pergi beraya dengan diorang. Hati-hati tau. Tak apalah ya. Abang pun nak pergi dulu lah ya. Abang pergi dulu ya. Okey ya. Jangan beli yang bukan-bukan tau. Simpan duit tu. Mak Seli. Kau pergi beli mercun Poya, tunggulah. Maknanya raya aku tahun ni. Akhirnya jumpa juga buku album aku. Kena pergi ambil ni sebelum dia orang balik ni.